Ramai menyangka bahawa kena tunggu gaji besar dulu baru boleh nak menyimpan. Tapi hakikatnya tuan-puan, orang yang kaya hari ini, mereka semuanya bermula dengan simpanan kecil yang dibuat semalam. Pakar kewangan, sebulat suara bersetuju, menabung dulu barulah berbelanja. Itu adalah asas kepada kestabilan kewangan untuk jangka masa panjang. Tak kiralah gaji kecil ke, baru mula kerja ke, ataupun masih belajar lagi ke, ataupun baru nak belajar urus duit ke, disiplin menabung lebih penting daripada berapa jumlah kita nak menabung. Jadi mulakan daripada usia muda, sikit tak apa tapi konsisten. Biar jadi tabiat, lama-lama akan jadi aset. Alright? So simpan at least 10% lah daripada gaji kita pun dah okey dah. Simpanan yang betul akan berkembang, bukan menyusut akibat daripada dimakan oleh inflasi. Kalau hari ini duit hanya disimpan dalam bentuk tunai, nilai dia sebenarnya perlahan-lahan akan mengecil tanpa kita sedar. Tapi bila simpan sebahagian dalam bentuk emas ini, kita simpan nilai, bukan sekadar nombor semata-mata. Jadi mulakanlah menyimpan hari ini, walaupun dengan jumlah yang kecil, yang penting kita bermula.